Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam segmen Takeover Siswa Bersuara. Pada kali ini kita bawakan sekali lagi topik yang sudah kita bincangkan pada semester lalu yang bertajuk Anak Rantau 2.0 Langkah Berani Berentasi Lautan Mengejar ilmu dan impian. Baiklah, untuk pendengar di luar sana, jangan lupa untuk follow media sosial RSP, YouTube channel Resident Studio, Instagram RSP UiTM Sabah, dan TikTok Resident Studio. Bersama saya, host Nai. Dan saya, host Liz. So, kali ini kita bawakan tetamu yang sudah tidak asing lagi di sini. Selamat datang ke studio saudara MPPZ. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah saudara perkenalkan diri dan sedikit latar belakang perjalanan sebagai seorang anak rantau? Terima kasih kepada saudari Liz. Nama saya Muhammad Zafri Anaki bin Zaimi, lebih dikenali sebagai MPPZ, merupakan Esko Belia Sukan dan Kebudayaan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Sabah. Dan kenapa saya boleh terdapat ataupun mendapat di UiTM Sabah ini kerana offer melalui UPU, yang itu Diploma Keusahawanan Tani, yang merupakan satu-satunya kursus yang menawarkan di UiTM yang hanya terdapat di UiTM Sabah saja. Faham, dia mungkin agak berat lah untuk masuk ke UiTM Sabah ni. Ya, betul sekali. Baiklah, kita terus masuk kepada perbincangan kita. Manakala saya rasa semua pendengar di luar sana pun sudah kenal dengan kita punya MPPZ ni. Okey, soalan saya yang pertama, siapakah individu yang paling banyak bagi inspirasi kepada saudara? Sebab mungkin ini pertama kali untuk saudara datang ke Sabah, betul? Betul. Jadi apa yang buatkan saudara rasa, okey, tak apa, kita teruskan je untuk datang, turun ke Sabah, sambung belajar di Sabah? Yang mendorong inspirasi untuk saya sambung ke UiTM Sabah ini adalah pertama, sudah tentulah saya punya keluarga. Abang saya merupakan alumni UMS dan ibu saya juga merupakan alumni ITM ataupun sekarang UiTM Cawangan Kota Samarahan, Sarawak. Jadi apabila mereka berdua ni sudah belajar di Borneo, ia mendorong saya punya inspirasi ataupun semangat untuk belajar di Borneo juga. Lebih-lebih lagi Sabah. Kerana saya faham juga kawan-kawan saya pun ramai yang mengata Sabah ni begini. Mungkin kata belajar di atas pokok kan. Tapi benda itu tidak menghalang untuk saya cuba untuk belajar jauh daripada Semenanjung untuk ke Sabah lah. Jadi inspirasi sebenarnya yang mendorong saya adalah ibu dan juga abang saya. Faham. Adakah betul Sabah tu student dia belajar atas pokok? Sebenarnya tidak ada. Itu hanya orang punya Stereotype. Ya. Jadi kita sudah tahu lah kan siapa yang paling banyak berinspirasi. Ya, Itu betul. secara personal kan MPP. Ya, betul. Jadi pada pandangan saudara, kenapa ramai anak muda hari ini dorang sanggup kasih tinggal zon selesa demi mengajar impian? Kenapa mereka sanggup tinggal zon selesa hanya demi mengejar impian adalah kerana saya percaya bahawa ilmu ini bukan di satu tempat yang sama. Untuk kita menuntut ilmu, kita perlu merantau. Pak kata pepatah, kita merantau hingga ke negara China untuk kita menuntut ilmu yang tinggi. Jadi, mungkin daripada saya ini menjadi inspirasi kepada yang lain kerana kita belajar menuntut ilmu di Sabah. So, kita tengok sekarang kalau ikut isu semasa pun ramai yang Sabah mencari peluang pekerjaan di Semenanjung. Betul. Tapi saya percaya bahawa rupanya Sabah pun banyak memberi peluang pekerjaan. Jadi tidak salah pun kalau Semenanjung belajar ke Sabah ataupun Sarawak. Ia adalah satu kita panggil track atau penukaran yang strategi. Untuk Semenanjung pergi Sabah Sarawak dan Sabah Sarawak pergi ke Semenanjung. Jadi ramai yang sanggup meninggalkan zon selesa mungkin demi mengejar impian mereka di suatu tempat yang menarik ataupun selesa untuk mereka. Dan masa yang sama kita kenal culture, budaya orang yang berada di situ kan. Betul. Macam saudara MPPZ sendiri, apa culture yang paling rasa menarik lah sepanjang berada di Sabah? Culture yang paling menarik, saya rasa saya tak adalah cakap dalam dusun kan. Itu sudah umum kan. Saya rasa mungkin yang menarik hati saya adalah Iranun dan juga Bugis lah, sebab first saya datang sewaktu MDS saya belajar cakap Bugis. Wow. Masih ingat ya itu frasa? Tidak. Boleh. Okay, faham, sebab di Sabah ni dan Sarawak juga di bahagian Borneo dia memang terdapat banyak culture lah, which is kita datang di tempat orang lain dan masa yang sama kita belajar budaya orang lain, which is it's a good point, additional point sebagai seorang pelajar lah. Betul. Banyak kita belajar kan. Ya. Tapi saya rasa antara yang paling
paling perlu ditekankan lah macam mana apakah cabaran terbesar yang sudah saudara Zack hadapi semasa awal perantau pergi sini? Sebab baru MTS kan, hari itu belajar Betul. Bugis kan, tapi apa cabaran paling besar masa tu? Cabaran paling besar mungkin dari segi faktor pemakanan dan juga masa. Kerana kalau kita lihat masa di Sabah dan Sarawak ni lebih awal kan. Iya. Dan makanan sangat berbeza, saya cakap jujur sangat berbeza cara rasa dia di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Mungkin dari segi masakan ataupun taste masing-masing ni. Tapi bila saya tanya my family, saya punya saudara, sepupu semua pun, bila mereka datang ke Sabah pun mereka cakap benda yang sama adalah cabaran terbesar untuk mereka di sini adalah makanan lah, dari segi pemakanan. Tapi kalau macam saya yang sudah berada 2 tahun di sini, saya rasa makanan okey juga di Sabah. Okey juga. Dia ada Jadi- slang-slang Sabah. Boleh saudara kan klaim lidah Borneo. Ya. Okey, apa kalau ikut, saya rasa macam tertarik juga sebab untuk bertemu dengan anak-anak rantau ni, khususnya dari kawasan yang berbeza. Jadi pada pendapat saudara, apa makanan yang paling unik di Sabah ataupun yang orang kata ngam dekat lidah Wah, saudara sendiri? ada banyak tu. Kalau dari segi kuih, saya suka kuih pinjaram di Kota Belud. Oh. Itu saya punya favourite sudah. Memang kari pap ke apa kuih di Semenanjung pun tak mampu melawan tu pinjaram. Lepas tu, saya pernah makan, biasanya kalau Semenanjung ni dia sangat tanya-tanya tu, ambuyat. Ambuyat actually sangat sedap bagi saya. Personally, my taste actually sedap. Dan buah pambangan, Bangan. sambal tuhau. Wow. Sambal tuhau pun saya ada makan. Sempat juga saya rasa buah tarap. Jadi ikan liking, kalau lawa liking, Oh, liking. liking sambal liking di Kota Belud pun saya ada makan juga hari tu. Jadi actually saya sudah hampir rasa semua makanan Sabah dan alhamdulillah semuanya sedap bagi saya lah personally. Bagus, Personally saya bagus. sedap. Saudara MPPZ ni dia lebih Sabahan dari Sabah lah, to be honest. Sebab ada zat Sabahan yang dia tidak suka makan bambangan, dia tidak suka makan tuhau. Tapi ya, orang kata tidak semestinya kau datang dari jauh kau tidak minat dengan culture orang di suatu tempat tu. Sayang macam loh kalau itulah. tidak try sedap-sedap lah makanan Sabah. Baiklah, kita sudah tanya serba sedikit pengalaman saudara yang berada di Sabah. Tapi kita juga tahu sometimes kita rasa macam rindu dengan keluarga dan rasa mau balik rumah begitu. Jadi apa cara saudara untuk orang kata menguruskan perasaan tu lah, khususnya yang jauh daripada Semenanjung ni kan, jadi dia agak susah sikit mau balik rumah. Uruskan rasa sedih tu kan. Untuk yang itu kerana mungkin perasaan saya sendiri, saya kurang sikit rasa sedih mungkin kerana saya sibuk dengan portfolio saya sebagai MPP. Jadi macam orang balik tengok-tengok kan, cuti seminggu maximum semua balik, saya tak balik. Atas faktor kita kena tengok juga daripada segi tiket yang sangat mahal. Kadang hari tu pun Raya Haji mau dekat RM1,000 untuk balik one way saja pergi Semenanjung. Jadi kalau ikutkan ramai juga Semenanjung tak balik. Dan cara saya ubati dengan spend masa dengan kawan lah. Kalau di SIM ni kadang kami pandai tu pergi Tambunan, mandi sungai, pergi hari tu ada kami pergi Semporna, kami pergi mandi laut kan. Jadi itu cara kami spend masa untuk supaya tidak rasa sedih lah. Kiranya macam kami ni enjoy di Sabah dan macam kami rasa Sabah ni kami punya saudara. Betul lah saya cakap, saudara MPPZ ni dia ada slang-slang Sabahan. Betul. Saya boleh dengar tu. Kan mungkin sebab ada banyak kawan Sabahan di sini. Ya, Dia betul. berkawan dengan tim Semenanjung kan. Oh tidak, saya. Macam mana rasa, adakah perbezaan berkawan dengan orang-orang Sabahan dengan Semenanjung? Ada perbezaan ataupun sama saja sebenarnya? Oh yang ini saya suka topik ni sebab dia sangat berbeza. Kalau ramai juga tanya, especially saya punya kawan-kawan MPP yang berada di Semenanjung, kalau kenal YDP Nik Alif, YDP Raif, mereka selalu tanya kat saya sewaktu saya ada program di Janda Baik, macam mana kamu berkawan dengan orang Sabah? Dan ada yang lebih tanya macam mana saya boleh menang pilihan raya kampus dengan di kawasan majoriti orang Sabah. Sedangkan saya ni perantau. Itu dua soalan yang diorang tanya kepada saya. Dan saya cakap dengan mereka, sangat berbeza bila berkawan dengan orang Semenanjung dan Sabah. First, dari segi kemesraan orang Sabah itu menyambut tetamu yang lagi-lagi daripada perantau. Mereka sangat friendly dan even though saya boleh cakap yang orang Sabah lebih mesra daripada orang Semenanjung itu sendiri.
Sebab kalau tengok orang Semenanjung kan, orang kata red flag kan ini. Lagi-lagi negeri Kelantan kan, Kelantan red flag lah apa kan orang kata. Tapi dari segi Sabah, mereka tiada istilah resis sesama culture mereka. Kalau kami di Semenanjung tu sangat katara lah. Melayu nak ngam dengan Cina, Cina nak ngam dengan India, India nak ngam dengan Melayu. Tapi kalau di Sabah, even kamu Kadazan, Dusun pun, Bugis apa, Iranun, Murut pun sungai, tapi kamu tetap mesra antara satu sama lain. Jadi situ salah satu yang saya respect orang Sabah ni kerana kamu sangat bagus dalam bercakap friendly dan kalau kami tak pandai cakap Sabah pun kamu ajar. Betul, betul. Mula-mula saya punya seliput macam Indon sikit. Tapi lama-lama berkawan dengan mereka kan, orang rasa begitulah pandai cakap. Saudara Zack berapa lama sudah di Sabah? Saya sudah belajar di sini 2 tahun. 2 tahun. Sampai ada setengah bulan lagi ataupun Ya, ada lama setengah lagi. bulan. Jadi membenarkan saudara MPP Zack sudah di sini 2 tahun. Apakah perubahan yang paling ketara lah saudara rasakan pada diri selepas sudah merantau di Borneo? Oh, paling ketara. Paling ketara macam saya on the way apply HDH di IC saya. Jadi orang Sabah sudah. Jadi macam saya kata bahawa itulah orang panggil perubahan yang bagus sebab kita belajar culture orang. Jadi mungkin bukan saya seorang saja yang pandai cakap Sabah. Mungkin ramai lagi kawan-kawan saya di Semenanjung ataupun di UiTM Sabah ni yang dah pandai cakap Sabah. Dan kadang kami ni dah lama duduk Sabah, balik-balik Semenanjung rasa tu perubahan. Tiba-tiba rindu sama orang Sabah kan. Ada yang tiba-tiba rindu semandak lah kadang-kadang. Tapi bagi saya itu adalah satu perubahan yang positif kepada kita sebab kita mengeratkan. Bila orang cakap Sabah Sarawak ni sangat terpinggir bila kita balik ke Semenanjung kan kerana satu pulau yang berlainan. Tapi di sinilah kita mengeratkan perpaduan di antara Sabah Sarawak dan juga Semenanjung. Bagi saya itu adalah perubahan yang positif. Jadi bagaimanakah pengalaman yang begitu tu dia bantu sikap berdikari dan kematangan lah dalam diri? Untuk yang itu mungkin dari sebab kita jauh daripada family, kita tidak berharap pada family. Berharap pada duit je lah kan. Kalau tak ada duit. Tapi bila kita jauh daripada family, kita akan ada belajar satu caranya itu kita kena pandai hidup. Pandai survival di sini. Sebab tiada family. Sebab kita jauh, kita kena fikir benda tu. Kita jauh, macam mana kita nak survive ni? Macam mana kalau apa-apa terjadi, kita nak kena cari ni. Itu yang makin lama orang mengajar kita semakin cara untuk menjadi orang yang matang. Sebab kita tidak bergantung pada family sudah. Kita try to put yourself how to disiplinkan diri. Macam contoh, saya kena ingat, keluarga saya jauh, macam ni kesihatan. So, saya kena pandai jaga kesihatan. Pemakanan, kalau sakit perut, keracunan makanan, apa kena buat? Kita kena cari ubat sendirilah kan, ataupun rujuk staff UK ataupun SRK. Jadi itulah sebenarnya yang mengajar ataupun berdikari saya. Saya MPP pun, saya pun kena belajar cara untuk memahami cara orang Sabah, gini. Jadi itu yang memupuk sikap saya untuk lebih berdisiplin dan berdikari. Faham. Dan kita dapat lihat juga sewaktu cuti saudara sudah orang kata round ni Sabah. Ya, betul. Ada pelbagai tempat sudah yang saudara sudah pergi dan sepanjang orang kata kira macam travel lah kan orang Sabah ni, apa pengalaman yang saudara lihat secara depan-depan ataupun dari sudut media sosial ke yang mengubah cara saudara melihat kehidupan dari sudut masyarakat di Sabah ni sendiri? Untuk yang itu pengalaman saya suka bila kita berinteraksi dengan komuniti setempat orang Sabah. Sebab saya pernah ajak juga kawan-kawan saya untuk kita buat program yang under UiTM di Kota Belud. Komuniti cara mengajar kita untuk hidroponik, sistem hidroponik. Dan saya suka cara layanan apa kemesraan orang Sabah itu macam mana diorang sangat gembira. Hari itu pun kami sempat berjoget-joget cara Sabahkan Arama IT di sana. Dan pengalaman pun adalah apabila kita dapat travel bersama kawan-kawan yang dari Semenanjung yang first time datang Sabah. Dan bila kami ada setengah bulan lagi ni, kemungkinan kami dah akan balik ke Sabah. Sangat susah kan. Jadi selagi kami belajar di sini, kita kumpul pengalaman yang berharga, tidak kisahlah dari segi travel ke apapun mana-mana orang panggil belajar ataupun kelas, asalkan kamu kumpul pengalaman yang berharga di sini lah.
faham. Jadi dalam masa yang sama macam yang kita cakap sebelum ni, dalam masa kita belajar culture orang lain, kita lihat kehidupan masyarakat di suatu tempat itulah bersama dengan rakan-rakan yang lain. Betul. Betul. Jadi saya rasa sangat-sangat banyak suara yang menarik kan. Kita sudah dengar kupasan, jadi kita berehat sebentar untuk beri ruang lah sebelum kita kembali dengan perbincangan yang lebih menarik. Stay tune hanya di podcast Takeover Siswa Bersuara. Welcome back to segmen Takeover Siswa Bersuara. Baik, kita akan teruskan dengan kita punya perbincangan. Kita tadi sudah dengar saudara Zek cakap pasal berkawan dengan orang-orang Sabah, Sekel kan, sudah merantau sana sini. Tapi kita belum cakap lagi pasal tekanan sebab saudara kan sangat-sangat busy kan dengan NPP. Jadi apakah strategi saudara untuk kekal bermotivasi ketika berhadapan dengan tekanan ataupun kegagalan? Untuk yang itu, setiap strategi saya buat, kita kena ingat, setiap apa yang kita lakukan ataupun kegagalan itu merupakan proses pembelajaran. Jadi jangan risau jika kamu rasa kamu itu gagal ataupun menghadapi rasa yang sukar. Kerana setiap manusia diujikan dengan kes ataupun situasi yang berbeza. Jadi untuk kekal bermotivasi, kena ingat sajalah, untuk yang Muslim kita ada Tuhan kita, untuk yang non-Muslim pun ada Tuhan juga mereka. Jadi berdoa banyak-banyak kepada Tuhan, dan janganlah lupa untuk kita sentiasa berdoa dan mintakan semoga kita dipermudahkan segala urusan. Tapi itu dari segi agama. Untuk dari segi orang panggil lebih kepada mental dan juga emosi, try untuk buat aktiviti. Macam saya, kalau cara untuk saya kekal motivasi, saya suka bersukan. Bersukan petang-petang, main bola keranjang ataupun apa-apa aktiviti. Kadang kalau cuti mid-sem ni tiada orang kan, kadang kalau duduk bilik seorang-seorang pun rasa murung kan sebab tak ada buat apa-apa. Tapi apa yang saya buat adalah kita mengajak kawan-kawan yang ada untuk bermain sukan. Sebab saya rasa ini sukan adalah satu inisiatif yang boleh kita atasi jika ada mental hurt ataupun rasa kemurungan. Jadi ramai orang tak tahu tentang ini, tapi itulah benefit untuk yang bersukan. Patutlah jadi MPP kesukanan. Memang minat sukan lah NPP. Memang minat sukan dari Saya dulu. memang sukan. Jadi dia pesanan juga kepada semua, dia macam kalau kamu rasa stres, tekanan, buat aktiviti, keluar daripada orang kata bilik kamu yang gelap-gelap tu. Betul, comfort Sampai zone. kamu elakkan situasi mental health tu lah daripada terjadi macam tu. Jadi dalam masa yang sama, dari saudara sendirilah sebagai seorang MPP dan juga kira macam Sabahan jugalah apa nasihat saudara kepada rakan-rakan kita yang lain, mahasiswa lain, ataupun mungkin kepada adik-adik yang mau melanjutkan pelajaran mungkin di tempat yang asing bagi mereka, untuk berhadapan yang sedang ataupun yang sedang berhadapan dengan kesukaran menyesuaikan diri di tempat baru. Untuk nasihat saya kepada adik-adik, bukan Adik. adik-adik, janganlah takut, kerana rasa terbeban itu memang kita patut rasalah, sebab bila kita terlampau banyak pegang beban itu sendiri, kita akan mulalah macam-macam terjadi pada kita. Kita mula stres sangat dan kita mula rasa macam kalau perempuan ada yang kita dah start ni kan, cakap dirinya sendiri, cederakan dirinya sendiri. Tapi untuk menyelesaikan diri itu perkara nombor. Itu adalah proses kehidupan kita. Saya sendiri pun semasa 1, semasa 2 menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan diri. Atas faktor first adalah daripada segi slang bahasa Sabah itu sendiri. Macam mana, sebab yalah majoriti di sini Sabah dan minoritinya Semenanjung. Macam mana kita nak adapt tu, itu perlukan masa. Kalau kita nak bersesuaian dengan pasangan kita pun perlukan masa, betul tak? Betul. Jadi begitu juga dalam kita menyesuaikan diri di sini, dia memerlukan masa. Dan masa itu jangan kamu hiraukan. Apa yang kamu buat, teruskan saja. InsyaAllah yang baik-baik pasti akan datang. Cuba jangan mula terpesong ke benda yang negatif ataupun benda yang bukan-bukan. Try untuk kekalkan kamu punya haluan, dan kalau boleh fillkan kamu punya kekosongan tu dengan apa-apa aktiviti Yang berfaedah lah kan? yang berfaedah. Jadi kita cakap pasal tadi kan, MPP ada kata-kata ataupun prinsip hidup yang sentiasa menjadi pegangan sebagai motivasi lah di sini. Saya mau belajar merantau di Borneo. Saya punya pegangan ataupun prinsip saya, first
saya datang sini sudah tentulah saya mau melatih personality saya untuk saya. Kita nak melatih kepimpinan sebagai mahasiswa itu sendiri. Sebagai mahasiswa, kita bukan di sini hanya untuk menuntut ilmu semata-mata. Kita untuk UiT merupakan corak pengubah ataupun pembawa bangsa untuk Bumi Putera dan Melayu. Jadi janganlah datang sini dengan niat hanya untuk menuntut ilmu dan kamu dapat selempang pink pun atau ijazah dan kamu terus stop. Mahasiswa sekarang lagi-lagi untuk UiT permengkasan bangsa kita dalam untuk kita mengubah bangsa. Lagi-lagi Bumi Putera di sini Sabah dan Sarawak, kita nak bangunkan lagi bangsa Bumi Putera. Jadi prinsip yang saya pegang adalah jangan stop hanya di situ saja. Apa yang saya buat sekarang, saya sudah jadi MPP, saya sudah sampai saya punya prinsip kan. Tapi kepada adik-adik junior-junior di luar sana, jangan kamu datang sini hanya untuk membuang duit ibu bapa kamu. Jangan kamu datang sini tiba-tiba kamu fail subjek ini, kamu tidak belajar betul-betul, kamu hanya datang sini hanya untuk bercari sumandak, jangan begitu. Carilah ilmu yang berfaedah, pergilah mencari ilmu-ilmu di sini. Sebab di Sabah, semua tidak ilmu Sabah ada di Semenanjung. Jadi try untuk feel dengan benda yang positif. Betul. Jadi saudara sudah berpengalaman kan 2 tahun di sini Sabah. Betul. Tapi kalau boleh kembali kepada hari pertama saudara menjadi anak rantau, first day lah masa pendaftaran college tu, apakah nasihat yang akan saudara berikan kepada diri sendiri? Kalau kembali ke hari yang pertama, mungkin saya kembali ke airport. Tapi sudah tentulah untuk peringatan hari pertama saya tu, dia sangat bercampur paut saya punya perasaan. Sebab pertama, sukar untuk tinggalkan family lah hari pertama kan. Siapa je yang tak rasa sedih kan apabila kita berjauh daripada family. Ibarat macam kamu berdua belajar di Semenanjung kan. Jadi siapa je rasa tak sedih. Dan lagi betul, yang betul. orang panggil PBSM ni kan, persatuan balik setiap minggu, yang homesick selalu. Jadi pengalaman yang saya buat sekarang mungkin ini takdir. Sebab waktu pertama tu saya fikir mau balik atau tak, mau merayu atau tidak. Tapi apa yang saya buat, saya teruskan daftar je isi nama kat Kolej Manukan tu kan. Lalas bila fikir balik, oh saya dah merupakan pelajar UiTM Sabah. Betul ke saya dekat Sabah ni? Hari pertama saya tu, betul ke saya kat Sabah? Setiap malam tu saya tak dapat tidur je. Semalam tu saya terkiang-kiang je, mimpi tu saya tak dapat tidur. So betul ke saya kat Sabah ni? Macam benda tu tak real. Tapi bila fikir balik, bangun pagi, tengok-tengok pukul 6 dah siang. Kat sana malam lagi. Saya pun terkejut. Pukul 6 dah siang. Jadi itu pengalaman saya lah. Tapi dan nasihat, jangan ubah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Teruskan sajalah. Betul. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk bawa versi yang terbaik dalam diri setiap Betul. orang. Rahasia Tuhan. Ya, ini rahsia Tuhan. Mana tahu tiba-tiba kahwin sumandak. Let's go. Sebab dari tadi saya dengar sumandak. Dia macam, Oh. Mungkin ada kan? Adakah? Oh, ya. Sudah canda. okay, dia rasa macam kita semua pun, even pelajar Sabahan pun perlu keluar dari comfort zone lah orang Sabah macam tu. Sebab in order for us untuk learning dan gaining something new, we have to keluar dalam keadaan yang tidak selesa. Kita perlu bertemu dengan orang, kita perlu berada dalam keadaan yang perlukah aku ubah diri aku supaya aku dapat fit dalam circle ni. Betul, Ataupun betul. kita terus dengan diri kita dan masa yang sama kita belajar sesuatu lah. Meradu je, ya. Jadi mungkin soalan saya kepada saudara, apakah harapan saudara kepada generasi muda yang sedang mengejar impian mereka hari ini? Untuk saya, sebenarnya lebih kepada bakal-bakal yang intake baru ni lah. Intake-intake selepas SPM ataupun mana-mana matris ataupun STPM yang mungkin dapat bisnes transport ataupun diploma keusahawanan tani di sini, kerana 2 course itu saja yang majoriti dari Semenanjung. Nasihat saya, jangan ragu-ragu, teruskan. Untuk bisnes transport ataupun di KT, saya percaya bahawa setiap syllabus ada dia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan mungkin bukan hanya syllabus teori semata-mata, sebab kiranya macam kamu ni merantau lah, belajar sambil merantau. Mungkin orang yang tidak pernah naik flight akan diberikan kelebihan dapat naik flight dan kamu berdikari sendiri. Mungkin yang
Orang cakap nak cari sunset yang cantik di Sabah kan. Betul. Jadi itu mungkin kamu punya kelebihan juga. Itu macam saya cakap, setiap wilayah ataupun pelosok tempat yang kamu pergi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apa yang mengganggu kamu adalah kamu nak ataupun tidak. Itu saya. Jadi harapan saya, jangan kamu ragu-ragu dengan pilihan kamu. Kamu rasa itu yang fit dengan kamu, teruskan. Macam saya kan mula-mula saya pun ragu-ragu. Tapi saya rasa macam Sabahan ini yang berjaya. Sabah ni berjaya memupuk saya untuk jadi orang panggil the version of you lah. Let's Best version go. of you. Jadi macam saya kata, setiap tempat ada kelebihan dan masalah, jangan ragu-ragu, teruskan saja daripada kamu. Jadi soalan saya lagi lah, pada pandangan saudara, adakah kejayaan memerlukan pengorbanan? Kenapa? Oh sangat, memerlukan pengorbanan. Macam student dia memerlukan pengorbanan masa, duit, tenaga, dan macam-macam lah kan. Betul. Tapi Let's kalau go. kita lihat di sini, pengorbanan untuk orang perantau yang datang ke sini adalah duit lah. Kita sangat menghadapi masalah kekangan kewangan dengan isu semasa sekarang. Jadi bukanlah kira promote di sini, tapi sebagai MPP itu sendiri, kalau kamu ada masalah kekangan kewangan sendiri, lagi-lagi kepada pelajar Semenanjung Sarawak yang menghadapi krisis kewangan, boleh berhubung dengan MPP, mana-mana MPP ataupun SNPP untuk kamu berhubung dan mendapatkan nasihat. Dan ini yang tadi tu pasal UiTM lah. Ini secara umumnya sangat. Kalau ikut kita tengok kepada UMS pun ramai Semenanjung di situ juga. Dan mereka ni mengorbankan satu yang besar lah, iaitu rasa rindu kepada keluarga. Betul. Kita tidak dapat nafikan perkara itu kerana kalau kita belajar di luar negara pun kita menghadapi perkara yang sama. Dan tapi macam saya katakan, itu bukan alasan untuk kita mengejar impian. Kalau kamu sudah ada impian, kamu nak mengejar masa, kamu nak jadi lawyer ke, kamu nak jadi doktor ke, yang profesional punya jobs, kamu mesti korbankan banyak perkara. Betul. Betul? Sedangkan kita semua di dalam RS Studio ni pun nak mengejar impian pun kita mengorbankan banyak masa kan. Let's go. Macam Betul. ini pun saudari-saudari telah menghostkan saya pun mengorbankan masa, assignment semua. Jadi macam saya katakan, semua perkara kita ada korbankan sesuatu. Jadi jangan rasa takut, jangan pernah rasa give up, kerana apabila kita nak mengejar sesuatu itu, kita perlukan sesuatu, kita mesti kena menghadapi sesuatu. Jadi setiap ujian tu berbeza. Jadi kepada saya, nasihat kepada UiTM juga, semua pelajar UiTM jangan pernah give up. Kamu rasa give up tu maksudnya kamu sudah gagal. Ya, jadi jangan pernah rasa give up, jangan banyak-banyak songeh di mana-mana status kan. Saya tengok sekarang pun status, wah banyak week sekarang pun week acting kan. Jangan kamu risau, saya Dilarang sendiri pun kadang menekan-nekan. stres juga. Tapi itulah, kita korbankan masa dan sesuatu lah untuk kita mencapai ataupun mendapatkan segulung ijazah ataupun Betul. diploma itu sendiri. Jadi jangan pernah. Itu ada Betul. pesan. Saya setuju dengan statement saudara tadi. Betul, betul. Setiap apa yang kita inginkan, dia perlu bayaran dia. Betul? Jadi apa-apa yang kita lakukan, sama ada belajar. Orang kata, sekarang ni umur 22, sudah sepatutnya saya sudah kerja macam tu. Ya, Tapi betul. sekarang saya masih melanjutkan pelajaran ijazah begitu. Tapi kita tak tahu what's the future hold macam tu. Dan macam saudara cakap juga tadi, setiap orang tu dia berada dalam situasi dan cabaran yang berbeza. Which is kalau dalam Islam sendiri, Tuhan sudah sebut, Allah sudah sebut, Allah does not burden a soul beyond it can bear. Maksudnya Allah tidak akan meletakkan, dan Tuhan sendiri tidak meletakkan sesuatu ujian kepada hambanya melebihi daripada kemampuan seorang hamba tu. Jadi saya rasa kupasan yang menarik yang kita sudah dengar daripada saudara MPP Zack sebentar tadi. Saya harap untuk pendengar di luar sana, kamu ambil iktibar, ambil pengajaran, dan mungkin ada yang terinspirasi di luar sana. Teruskan kejar impian kamu, walaupun kamu rasa kamu tidak boleh, tapi saya rasa it's always the hardest step is the first step lah. Betul. Perkara yang paling susah adalah buat langkah pertama. Jadi teruskan dengan impian kamu, kejar impian kamu di mana kamu berada, sama ada sambung belajar ataupun orang bilang ke bidang pekerjaan di masa hadapan. Jadi saya rasa terima kasih kami ucapkan di pihak Resident Studio sendiri, sebab saudara Zack ni sudah orang kata berapa kali datang ke Resident Studio Let's untuk go. kongsi pandangan beliau. Jadi mungkin sepasnya akan dijemput kembali. Kita tidak tahu. Tapi ya, sekali lagi kami di peringkat Resident Studio mengucapkan ribuan terima kasih kepada MPP Zack atas kesudian datang memberi orang kata pandangan dan semangat kepada pendengar kami di luar sana. Saya rasa kita boleh sudah end kan? Ya, betul. Sebab Saya setuju.
kita sudah mendengar banyak benda. Jadi kita jumpa lagi di segmen takeover siswa bersuara yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk follow YouTube channel, TikTok dan juga Instagram RSP UiTM Sabah. Jumpa kamu lagi. Bye bye, thank you.